Layak untuk melakukan pengeluaran penuh iaitu 55 tahun adalah tidak selaras dengan umur persaraan Malaysia, caruman yang tidak konsisten serta kadar celik kewangan di kalangan rakyat Malaysia yang rendah menyebabkan kurang kesedaran terhadap kepentingan perancangan kewangan dan persaraan. Sehubungan itu, pelbagai inisiatif yang telah, sedang dan akan dijalankan oleh KWSP dalam menangani cabaran dan faktor-faktor yang dinyatakan di atas sebagai langkah berterusan bagi membantu ahli-ahlinya mempunyai simpanan yang mencukupi untuk persaraan mereka. Sekian, terima kasih. Soalan tambahan yang berhormat Tebrau. Terima kasih Yang di-Pertua. Seperti dalam jawapan Timbalan Menteri, memang ramai pesara di Malaysia yang mencapai usia 55 tahun ini berdepan dengan risiko kehabisan simpanan dalam KWSP dalam tempoh singkat selepas membuat pengeluaran penuh. Keadaan ini memang menimbulkan kebimbangan terhadap kesejahteraan hari tua rakyat, terutamanya dalam suasana kos sara hidup yang semakin tinggi dan jangka hayat yang semakin panjang. Maka kerajaan telah mencadangkan dalam RMK 13 untuk meneliti semula kaedah pengeluaran simpanan KWSP, termasuklah cadangannya agar pengeluaran boleh dibuat secara bulanan seperti skim pencen bagi memastikan simpanan persaraan itu adalah lebih mampan. Maka soalan saya, apakah langkah-langkah yang sedang diambil oleh kerajaan untuk melaksanakan cadangan ini, termasuk bentuk mekanisme atau modal pelaksananya, dan bilakah dijangka dapat dimuktamadkan bagi memastikan kesejahteraan rakyat selepas persaraan benar-benar terjamin. Sekian, terima kasih. Yang berhormat Menteri. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang berhormat Terbau. Selaras dengan amalan baik, pengantian pendapatan yang diberikan semasa usia tua hendaklah berbentuk pencen atau bayaran berkala dan bukannya bayaran secara sekaligus. Ini bertujuan untuk memastikan warga tua mempunyai jaminan pendapatan yang dapat menampung keperluan kehidupan sepanjang tempoh persaraan mereka. Untuk maklumat ahli yang berhormat, laporan Jabatan Perangkaan Malaysia atau DOSM telah menunjukkan bahawa sebanyak 42% warga emas di negara ini hidup dalam keadaan kemiskinan relatif. Statistik ini mencerminkan keperluan mendesak untuk mengukuhkan struktur akaun KWSP agar lebih mampan dan responsif terhadap cabaran penuaan penduduk, sekaligus memastikan simpanan persaraan yang lebih mencukupi dan berdaya tahan untuk tempoh jangka panjang. Walau bagaimanapun, kerajaan ingin menekankan bahawa pada masa ini tidak ada perubahan polisi ke atas skim KWSP semasa pilihan pengeluaran simpanan KWSP pada umur 55 dan 60 tahun kekal sama. Pada masa kini, ahli mempunyai fleksibiliti untuk mengeluarkan simpanan mereka secara sekaligus, secara sebahagian atau melalui bayaran berkala. Walau bagaimanapun, memandangkan keadaan yang sebenar sekarang, memang kita ada cadangan untuk memperkenalkan satu struktur akaun baharu yang akan diwujudkan apabila ahli mencapai umur persaraan minimum, iaitu akan terpakai kepada ahli baharu yang mendaftar selepas tarikh pelaksanaannya sahaja. Namun pada masa akan datang, jika telah kita laksanakan, ahli yang sedia ada ingin memasuki cadangan itu pun boleh dilakukan. Secara asasnya, mekanisme struktur akaun ini terbagi kepada dua komponen, iaitu simpanan fleksibel di mana boleh dikeluarkan pada bila-bila masa mengikut kehendak ahli, dan yang kedua adalah simpanan pendapatan yang diagihkan secara berkala atau bulanan sehingga habis. Walau bagaimanapun, cadangan ini sedang diteliti dan sebarang keputusan hanya akan dibuat selepas sesi libat urus yang menyeluruh dengan pihak keberpentingan dan pertimbangan sewajarnya terhadap kepentingan jangka panjang ahli. Jadi ini masih belum ditentukan. Kita dalam kajian. Sekian, terima kasih. Terima kasih.